Ustaz, dia buat jamak takdim. Tengah buat solat, tengah solat asar. Dah solat zuhur, solat asar, tiba-tiba masuk azan asar. Macam mana situasi solatnya? Adakah solat jamak takdimnya diterima ataupun tidak? Satu lagi, time solat tu boleh tak kita tukar daripada takdim ke takhir? Baik. Jamak takdim iaitu tengah solat tiba-tiba masuk azan asar. Contoh seorang musafir buat jamak takdim zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Sedang solat asar, solat kedua tiba-tiba masuk waktu asar dan azan asar berkumandang. Hukum solat mereka, solat adalah sah dan boleh diteruskan sebab dia sudah mula solat asar dalam waktu zuhur. Waktu jamak takdim, syarat jamak takdim adalah tertib zuhur dahulu kemudian asar. Niat jamak ketika solat pertama, dia niat dan ianya berturut-turut mualat, masih dalam waktu pertama ketika mula solat kedua. Yang penting dia mula solat asar sebelum habis waktu zuhur. Walaupun azan asar masuk ketika dia sedang solat. Solat itu tetap sah kerana ibadah sudah dimulakan dalam waktu yang dibenarkan. Soalan yang kedua, tengah solat boleh tak tukar niat daripada jamak takdim ke jamak takhir? Jadi situasi ini tak boleh sebab niat jamak takdim dan takhir ianya berbeza daripada sudut waktu. Niat adalah asas ibadah dan mesti ditentukan sejak awal lagi. Tidak boleh tukar jenis jamak ketika sedang dalam keadaan solat. Kalau daripada awal berniat jamak takdim, maka teruskan dengan jamak takdim. Kalau nak buat takhir, sepatutnya dari awal sudah berniat untuk lewatkan ke waktu takhir. Wallahu a'lam.